Prinsip peperangan keempat. Prinsip peperangan keempat adalah kejutan. Apa itu kejutan dalam peperangan dan macam mana kita kaitkan nanti dengan politik semasa. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Kejutan merupakan salah satu prinsip peperangan yang sangat penting. Ia merujuk kepada keupayaan untuk bertindak pada masa, tempat atau cara yang tidak dijangka oleh pihak lawan sehingga mereka tidak sempat membuat persediaan untuk tindak balas yang berkesan. Mengapa kejutan penting? Mengurangkan keupayaan musuh untuk bertindak balas. Meningkatkan peluang kemenangan walaupun dengan kekuatan yang lebih kecil. Menjejaskan moral dan keyakinan pihak lawan. Membolehkan objektif dicapai dengan lebih cepat dan kos yang lebih rendah. Contoh kejutan yang saya percaya ramai tahu adalah serangan udara ke atas Pearl Harbor. Dalam prinsip peperangan, kejutan yang paling berkesan bukan sekadar melakukan sesuatu yang tidak dijangka, tetapi menghasilkan kelebihan strategik yang berkekalan. Sekarang kita tengok pula dari sudut politik. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, politik Malaysia menyaksikan pelbagai kejutan seperti perubahan kerajaan, pembentukan gabungan baru dan penjajaran semula parti-parti politik. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahawa kejutan boleh menjadi faktor yang mengubah arah politik negara dengan pantas. Kejutan yang dilakukan ini sebenarnya ada kaitan dengan prinsip peperangan yang ketiga, iaitu flexibility, mengubah strategi mengikut keadaan. Parti yang hanya bertahan dan bertindak balas terhadap isu semasa akan berisiko ketinggalan. Parti yang mampu mencetuskan idea baru dan menawarkan penyelesaian yang tidak dijangka mempunyai peluang untuk menarik sokongan rakyat. Kejutan yang berkesan mestilah disertai dengan perancangan yang teliti dan matlamat yang jelas, bukan sekadar gimik politik. Apapun kejutan yang kerajaan laksanakan haruslah memberi impak yang berkekalan. Tapi, adakah kerajaan tahu apa kejutan positif yang rakyat harapkan? Rakyat harapkan dasar yang benar-benar menyelesaikan masalah kos sara hidup. Rakyat harapkan reformasi institusi yang sebelum ini dianggap mustahil. Dan rakyat harapkan kepimpinan yang membawa pendekatan baru dan lebih berkesan. Sekarang saya nak bagi tahu apa kejutan yang dibuat oleh Parti Bersama. Saya percaya semua orang setuju bahawa kemunculan Parti Bersama merupakan satu kejutan. Untuk mencapai kejutan, elemen yang paling penting adalah kerahsiaan. Di sini kita lihat bahawa pasukan saudara Rafizi Ramli dan saudara Nik Nazmi berjaya menjaga kerahsiaan sehingga berjaya membuat kejutan. Adakah kejutan kemunculan Parti Bersama ni memberi impak kepada parti-parti lain? Saya tak nak jawab soalan ni. Tapi saya nak bagi tahu, kalau tak ada impak, kenapa kemunculan Parti Bersama pada 17 Mei yang lepas menjadi perbualan hangat di sosial media sehingga sekarang. Apa lagi kejutan dari Parti Bersama? Ini dia, satu lagi kejutan. 12 agenda Parti Bersama. Jika dibandingkan dengan politik yang sering tertumpu kepada individu atau sentimen, Parti Bersama cuba menonjolkan agenda dan cadangan dasar sebagai asas perjuangan. Pendekatan ini berbeza daripada kebiasaan politik semasa. Saya dah ulas 4 prinsip peperangan dan daripada ulasan tu memang jelas menunjukkan mengapa saya sokong Parti Bersama. Hari ini sekali lagi saya menyeru kepada semua yang tengok video ni, jom kita sokong Parti Bersama. Akhir sekali, kejutan bukan kebetulan, tapi strategi. Kejutan strategik, impak maksimum. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.